pembangkang tipu, Indraf tipu. Saya minta Indraf, Vedamurti dan juga pembangkang, ketua-ketua pembangkang seperti Surin. Mana 300,000 orang ni? Saya harap Indraf dengan pembangkang ni bawalah seberapa orang yang boleh. Lebih kurang 300,000 you kata, tak apalah, bawa 10% daripada 300,000 pun sudah cukup. Ini bukan kali pertama saya cabar mereka. Pihak Indraf dan pembangkang ni jangan menggunakan kes ini untuk mempolitikkan. Selamat petang. Pada petang ni pemuda MIC telah memanggil press conference ini supaya saya mendapat apa statistik daripada program Mega My Daftar baru-baru ni yang dibuat dilancarkan di seluruh negara. Saya dapati kes keseluruhan yang kami terima daripada selepas promosi di radio, di TV, melalui surat khabar, melalui sosial media dan sebagainya, kita hanya menerima lebih kurang 2,000 kes saja. Jadi mengikut data yang sebelum ni, dia kata lebih kurang 25,000 seperti yang dikatakan oleh Menteri selepas My Daftar siri yang lama tu. Jadi saya agak heran kerana pembangkang seperti Indraf, DAP, PKR, dia kata ada lebih kurang 300,000 kes, 300 cases stateless issue di negara ini. Jadi saya heranlah mana 300,000 orang ni. Jadi matlamat utama kami memanggil press conference ni supaya kami nak memohon tolong daripada pembangkang dan juga Indraf. Mana kes 300,000 yang diklaim 300,000 tu. Kami nak 300,000 orang tu mendapat hak warga negara. Kita nak tolong. Sama seperti apa yang mereka nak buat. Jadi saya harap Indraf, DAP, PKR ni, pembangkang ni ambil inisiatif sendiri sikit. Kita dah buat lebih kurang 21 program Mega My Daftar di seluruh negara. Kita mendapat kes, rujuk kes lebih kurang 2,000 saja. Sekarang besok kita buat satu dekat Putrajaya. Tak cukup, saya boleh memohon kepada Menteri supaya mengadakan lagi satu program Mega My Daftar di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Saya harap Indraf dengan pembangkang ni bawalah seberapa orang yang boleh. Lebih kurang 300,000 you kata, tak apalah, bawa 10% daripada 300,000 pun sudah cukup memadai supaya kita boleh membantu mereka. Jadi selepas apa yang kami buat semua proses yang kami buat ni memang bukan senang Kita pergi radio, kita pergi TV, kita menggunakan media sosial, kita telah menggunakan akhbar-akhbar, bukan saja akhbar Tamil, akhbar Melayu, Cina dan sebagainya. Kita hanya mendapat kes lebih kurang 2,000 lebih. Jadi saya harap sama ada pembangkang tipu, Indraf tipu, atau kalau mereka jujur, tolong bawa kes-kes, rujuk kes-kes tu untuk penyelesaian. Kita nak tolong mereka. Itu merupakan sebab utama kita memanggil persidangan akhbar ni. Dan saya harap pihak Indraf dan pembangkang ni jangan menggunakan kes ini untuk mempolitikkan. Sebab kes ni memang kita nak tolong, kita dah buat sedaya upaya, kita dah jumpa mereka. Saya dah hantar pemuda-pemuda MIC turun ke padang, rumah ke rumah, cari kes tu. Tapi sampai sekarang kita cuma dapat 2,000 lebih. Dan apa yang diberitahu oleh NGO draft kepada kami, dia ada lebih kurang 12,000 dalam rekod dia. Jadi keseluruhannya, if you look at that, keseluruhan jumlah kes yang ada, lebih kurang 20,000. Kita cuba tengah selesaikan. Jadi mana dia orang dapat 300,000 ni? Setakat ni tak pernah mereka tunjukkan kita dengan data, dengan bukti bahawa ada 300,000 kes yang wujud. Tak pernah kita lihat 300,000 orang datang, 300,000 orang tu. Tak pernah kita melihat 10% daripada tu 30,000 pun dibawa oleh Indraf. Kita dah sebelum ni bukan kali pertama saya cabar mereka. Sebelum ni kita dah cabar, kita buat satu program dekat JPN, dia orang tak turun, tak bawa, semua ketua-ketua pembangkang je turun. Saya berharap ini bukan tujuan kami, bukan untuk mempolitikkan isu ni. Kita nak membantu mereka dan kami percaya mereka punya data 300,000 tu, tolonglah bawa 300,000 orang tu untuk kami boleh selesaikan. Menteri dah janji akan selesaikan, Perdana Menteri dah janji akan selesaikan, Menteri Presiden MIC dah kata dah akan selesaikan masalah ni. Jadi saya berharap gunakanlah peluang ni, program khas kempen My Daftar yang telah dibuat di 21 tempat dan besok di Putrajaya. Tak cukup, kita boleh pohon lagi satu program besar-besaran Mega Daftar di KL. Tapi saya minta Indraf, Vedamurti dan juga pembangkang, ketua-ketua pembangkang seperti Surin, bawalah kes-kes itu, rujuk kepada kami akan cuba selesaikan.
supaya ini merupakan kepentingan masyarakat India yang dikata 300,000 orang tu tak ada privilege, tak ada keistimewaan, dia tak dapat menikmati privilege yang kita menikmati sebagai warga negara. Jadi ini merupakan peluang kepada mereka untuk membuktikan bahawa ini betul-betul jujur dengan isu ni. Kami sedia membantu. Bawakan kes tu. Sebab kes ni dah drag lama dah. Dia cakap 300,000 nanti sekarang tak pernah saya ni lihat 300,000 orang. Tak pernah saya lihat 30,000 orang dibawa. Tak pernah saya lihat 3,000 orang pun dia tak pernah bawa untuk jumpa kami untuk selesaikan masalah ni. Jadi saya berharap mereka ni ambil ini sebagai satu cabaran pembangkang in the draft. Prove yourself, you ni betul-betul sincere nak tolong masyarakat India. Bukan sekadar retorik, bukan sekadar laba politik, tapi gunakan isu ni sebaik mungkin untuk selesaikan masalah mereka. Jadi pada hari Jumaat ini saya telah memohon kepada setiausaha saya untuk pergi menghantar satu surat, bukan memorandum, surat kepada pejabat Indraf dan juga pembangkang supaya menjemput mereka untuk bekerjasama dengan kita untuk selesaikan masalah ini. Bawa 300,000 orang tu, data tu kepada kami. Dia tak boleh cakap 300,000 kalau dia tak ada data kan. Bermakna dia ada data. Kami nak tahu macam mana dia cari data tu, macam mana dia buat mekanisme yang digunakan oleh Indraf dengan pembangkang untuk cari 300,000 orang. Dan kalau boleh bagilah data tu. Kalau tak nak bagi secret sangat data tu, tak apa, bawa orang-orang tu ke JPN. Kita akan memohon kepada presiden saya akan mohon kepada presiden saya, one more day kita boleh buat program mega data sekali lagi untuk kita membantu masyarakat yang belum lagi yang masih menghadapi masalah kewarganegaraan. Setakat ni kita dah pergi lebih kurang 21 tempat seluruh negara. Saya dah hantar pemula saya pergi semua pelosok kampung, estate, semua tempat tinggal sebagainya. Kita hanya cari dapat yang ni. Dan menurut NGO DRA yang telah membantu kita dalam Mega Marathon, dia kata dia 12,000. Jadi lebih kurang saya rasa 20,000. Kembali kepada angka yang kita announce selepas daftar lepas. Jadi saya heran, sehari-hari saya tengok surat khabar, saya tengok dia media sosial dia cakap 300,000 orang kerajaan barisan telah menipu. Saya nak tahu siapa 300 orang tu. Sama ada dia ni cuba dapatkan IC untuk orang Bangla, saya tak tahu lah, sebab dia yang selalu kata setiap mesyuarat, setiap pilihan raya dia kata Bangla 40,000 orang mengundi Barisan Nasional. Tapi sampai sekarang kita tak pernah jumpa Bangla tu, tak pernah tengok mana 40,000 Bangla tu. Dan ni cerita lagi satu, 300,000 tak pernah kita tengok. Jadi saya rasa Indraf dengan pembangkang ni sudah orang semua dah tahu apa matlamat mereka dan bila mereka akan buka mulut. Hanya semasa pilihan raya dah dekat, mereka akan buka mulut, mereka akan perjuangkan seolah-olah memperjuangkan untuk masyarakat India. Tapi end of the day, orang yang betul-betul buat kerja, orang yang betul-betul turun padang adalah Barisan Nasional, MIC dan juga agensi-agensi kerajaan. Nothing to hide lah. You boleh tengok benda-benda ni statistik, boleh lihat. Saya akan bagi kat mana kita dah buat kempen My Daftar ni semua 21 tempat ni. Besok dekat Putrajaya daripada pukul 9 hingga 1 petang. Semua dah ada sini. And sudah kalau orang kata dia tak tahu, something wrong with them. Because kita dah menggunakan radio, kita dah gunakan laman sosial, kita dah gunakan setiap agent, kita dah gunakan pemuda MIC, semua kita dah guna. Jadi tak mungkin dia akan tak tahu pasal program mega data ni. Jadi berkenaan itulah persidangan akhbar ni. Ada apa soalan tak? Any question? Datuk, can you repeat the exact figure? 2,000 or? Okay, I dare not to give you the exact figure because let them officially announce tomorrow. They're going to announce tomorrow. But it's about 2,000 plus lah. Yeah. Tidak, sekiranya pihak Indraf dan pembangkang terus senyap dengan isu ini selepas sidang media ini, apa tindakan selanjutnya daripada pihak pemuda MIC? Tak, kita tidak boleh hentikan mereka daripada buat bising. Sebab itu mereka ada agenda politik, semua tahu. Tapi bagi saya, kalau dia nak buktikan bahawa dia ni jujur kepada masyarakat, jadi saya rasa dia kena bawa lah 300,000 orang tu. Kalau dia tak dapat bawa, then dia kena cari mekanisme macam mana dia boleh bekerjasama dengan kita untuk selesaikan masalah ini. Common issue masyarakat, masalah masyarakat India, bukan masalah politik, bukan masalah MIC. Ini masalah. Kalau 300,000 orang tu tak dapat pergi hospital seperti kita, tak dapat privilege kepada kita, tak dapat BRIM,
bermakna dia pun bertanggungjawab lah, sebab dia yang claim 300,000 tu. So saya rasa sebab itu saya minta setiausaha saya untuk beri surat kepada mereka, terus pergi ke pejabat Indraf, bagi surat kat dia orang, nak ini surat menjemput untuk bekerjasama dengan kita, bawa data tu 300,000 tu. Jangan ini kita tak nak cerita ni, cerita macam kes mahkamah untuk masyarakat India. Dulu dia kata dia nak bawa pergi dekat London tu, so kita tak nak cerita macam tu. Ini sekarang tu orang dah batang, semua belia-belia dekat luar tu dia very mature, dia tahu apa yang benar, apa yang tak benar. Jadi saya minta memohon pihak Indraf dan juga pihak pembangkang, khususnya Surin. Dia kata ada 300,000 orang buat kerajaan Barisan Nasional tak tolong, kerajaan tak tolong, tak berniat baik untuk tolong. Jadi saya rasa kalau unit baik sangat, bawa 300,000 tu, biar kami selesaikan masalah tu. Dia kata kerajaan pusat kita punya, kita part of kerajaan pusat, kita sanggup bekerjasama dengan you untuk selesaikan masalah 300,000 tu. So open invitation. Very genuinely I'm asking, let's work together, solve the result because kita dah buat semua ni, 21 tempat kita dah pergi, seluruh negara. Kita cuma dapat 2,000 lebih kes orang yang datang, genuine datang. And separuh daripada itu disebabkan boleh dikatakan kelekaan ibu bapa. Dia tak pergi buat pendaftaran perkahwinan, dia tak boleh ambil sijil kelahiran untuk anak mereka, sebab dia delay. Jadi kebanyakan kes tu kategori itulah, bukan disebabkan rate IC dan sebagainya. Memang rate IC ada isu, tapi ini merupakan masalah yang besar yang ada di masyarakat. Jadi kita, bagi pihak kita akan cuba educate mereka untuk buat pendaftaran kelahiran secepat mungkin. Selepas kelahiran terus buat pendaftaran. So, dan masa kahwin buat pendaftaran perkahwinan supaya kita boleh elak masalah-masalah sebegini. Surat kepada surat sekali. Ya, kita akan hantar kepada ibu pejabat Indraf, kita akan hantar pada YB Lim Guang Eng, Institusi Agong DAP, kita akan hantar kepada Tuan Syed Ibrahim, Parti Keadilan, dan kita akan hantar kepada semua ni lah. Bila kita akan hantar immediately besok. Friday. Jumaat. வணக்கம். இது வந்து மாய்க்க இளைஞர் பிரிவு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய குழப்படியில் இருக்கும். என்ன குழப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாடு தலைவரோட போயிட்டு கிட்டத்தட்ட 21 இடத்துல போய் நம்ம வந்து இந்த மெகா மைண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் செஞ்சோம். அரசாங்கம் செஞ்சாங்க. அதை மாய்க்கா தலைவரும் அதில் வந்து ஈடுபட்டு நிறைய உதவிகள் செஞ்சு நிறைய இந்த கேஸஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் நம்ம பார்த்தோமா கிட்டத்தட்ட நாடு தலைவரில் போய் செஞ்சதில் கிட்டத்தட்ட 2000 மேலே உள்ள கேஸ் தான் வந்திருக்காங்க. உண்மையில பிரச்சனை உள்ளவங்க பதிஞ்சிருக்காங்க, உதவி தேடி வந்திருக்காங்க. ஆனால் இப்போ இது ஒரு பல காலங்களாக வந்து இன்ட்ராப்ல வந்து சகோதரர் வேதமூர்த்தியும் எதிர்கட்சியில இருந்து சகோதரர் சுரேந்திரன் இந்த மாதிரி எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றாங்கன்னா, இந்தியர்கள் 3 லட்சம் பேருக்கு வந்து ஐசி இல்லை இந்த நாட்டில், ஒர்கனக்காரர்கள் சிட்டிசன்ஸ் இஷ்யூ இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்னு. எனக்கே ஒரு குழப்பமாச்சு, உண்மையில 300,000 சிட்டிசன்ஷிப் இஷ்யூ இருக்கா இந்த நாட்டில் அப்படின்னு. நாம வந்து நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 2000 பேர் இருக்காங்க, ட்ரா வந்து ஒரு 12,000-15,000 பேர் வச்சிருக்காங்க, கிட்டத்தட்ட 20,000 பேர். இதுதான் வந்து போன மைட் ஆஃப் தான் செஞ்ச பிறகு நாங்கள் வந்து இந்த ஃபிகரை கொடுத்தோம், இந்த டேட்டா கொடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 7,000 பேருக்கு சால்வ் பண்ணிட்டாங்க, பேலன்ஸ் இவ்வளோ இருக்கு, இதை வந்து நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சொல்லிட்டு அந்த டேட்டா நம்மள்ட்ட இருக்கு. அதனால தான் வந்து எங்கே போனாலும் நம்மளோட ரொம்ப கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும். நம்ம டேட்டா வந்து கிட்டத்தட்ட 25,000 to 30,000 பேர் வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கு, இதை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் மெகா மைட் ஆஃப் தான் நாடு தலைவர்கள் போய் செஞ்சோம் அப்படின்னு. ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஒரு குழப்பம்னா, அவங்க அந்த தரப்பினர் சொல்றாங்க, இன்ட்ராப்ல இருந்தோ சரி எதிர்கட்சி தரப்பினர் சொல்றாங்க 3 லட்சம் பேர் வந்து பிரச்சனை இருக்கு, ஐசி பிரச்சனை இருக்கு, பர்த் சர்டிஃபிகேட் பிரச்சனை இருக்குன்னு. எங்க அந்த பிரச்சனை? நீங்க தான் வந்து கொடுக்கணும். இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம், மாய்க்க இளைஞர் பிறகு அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம நேரா சூடா கொடுத்து அவங்களை இன்வைட் பண்ண போறோம். என்னதுக்கு இன்வைட் பண்ண போறோம்னா, அவங்க வந்து அந்த 300,000 டேட்டா எங்க இருக்காங்க இந்தியர்கள், உண்மையில 300,000 பேர் இருக்காங்களா, அந்த டேட்டா உங்கள்கிட்ட கொடுங்க, அவங்க பிரச்சனை தீர்க்கும். இப்ப மக்களோட பிரச்சனை தீர்க்கிறது தான் நம்ம வேலை. உங்களுக்கும் அந்த நல்ல எண்ணத்தெல்லாம் சரிங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். இன்ட்ராஃபும் எதிர்கட்சியும் இருக்கணும், இந்தியர்களோட பிரச்சனை தீர்க்கணும் தான் நினைக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். அரசியல் நோக்கத்துக்கு இல்லாம இந்த உண்மையில தீர்க்கணும்னு ஒரு சிந்தனை இருந்துச்சுன்னா அந்த 300,000 3 லட்சம் பேர் வந்து நம்மள்கிட்ட கொடுங்க, இல்ல நீங்களே கொண்டு வாங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்து 22ஆம் தேதி புத்தராஜையில வந்து ஒரு பெரிய கேதரிங் செய்யறாங்க. இந்த திருப்பி இந்த மைண்ட் இஷ்யூ உள்ளவங்க கேள் வட்டாரத்தில் ஸ்லேங்கர் வட்டாரத்தில் உங்களுக்கு வேண்டியனா நான் தேசிய தலைவர்கிட்ட பேசி 100 நாள் கூட நான் கேட்க முடியும், 100 மெகா மைண்ட் 100 நாள் கூட செய்யலாம். ஆனா நீங்க அந்த 3 லட்சம் பேரை கொண்டு வரணும். ஏன்னா மக்கள் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க, அந்த 3 லட்சம் பேர் எங்க இருக்காங்க இது வரைக்கும் யாருமே பார்த்தது இல்ல. ஒரு 10% அவுட் ஆஃப் இட் நீங்க கொண்டு வந்தாலே ஒரு பெரிய சாதனை, நீங்க பெரிய ஒரு புண்ணியம் செஞ்ச மாதிரி அந்த குடும்பத்துக்கு. சோ அதனால வந்து நான் என்ன கேட்டேன்னா, இது ஒரு சவாலா எடுத்துக்கலாம். இளைஞர் பிரிவுல இருந்து இன்ட்ராஃபும் சரி, எதிர்கட்சி தலைவர்களும் சரி, இந்திய தலைவர்கள் எதிர்கட்சி இருக்கிறவங்களுக்கு தயவு செய்து அந்த 3 லட்சம் பேர் எங்க இருக்காங்கன்னு எங்கள்கிட்ட காமிங்க.
நாங்க தேடிட்டோம், ஃபுல்லா இறங்கி தேடிட்டோம். நாங்க ஃபுல்லா போய் எல்லாம் இறங்கி முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து நாடு தலைவர்கள போய் இளைஞருக்குரிய வீடு வீடா போய் அனுப்பி நான் எல்லாமே தேடிட்டோம். இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தேட முடிஞ்சிச்சு. இவ்வளவு பேர் தான் இருக்காங்க, அதை மட்டும் நான் உறுதியா சொல்றேன். ஆனா நீங்க சொன்ன 300,000 பேர் எங்க இருக்காங்க? ஐ ஹோப் தட்ஸ் நாட், அது வந்து பங்களாதேஷோ பாகிஸ்தான்காரனுக்கு நீங்க வந்து ஐசிஎம் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். உண்மையே தமிழர்கள் மலேசியா நாட்டில் இருக்கிற தமிழர்களுக்கு நீங்க வாங்கி கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்க தயவு செஞ்சு எங்கள்கிட்ட கொண்டு வாங்க, நாங்க அந்த பிரச்சனை தீர்க்க வைக்கிறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. இதுதான் இது ஒரு சவால் எடுத்துக்க சொல்றேன். சகோதரர் வேதமூர்த்தியும் சகோதரர் சுரேன் இந்த மாதிரி எதிர்கட்சி தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்க, சொன்னாங்க இந்த மாதிரி 300 பேர் 300,000 இருக்காங்க. 300,000 where is that 300,000 we want to know and we willing to help. It is a genuine invitation, we want to help. உங்களை உதவி பண்றதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கோம்.